Tolong jangan makan oat mentah. Tolonglah masak. Ada yang oat kena masak. Contoh macam roll oat, steel cut oat. Yang ni semua kena masak at least 5 minit. Kalau quick oat ataupun instant oat tak payah masak, letak air hangat apa dah okey dah. Sebab itulah kadang-kadang hang makan oat, tiba-tiba lepas tu hang sakit perut, kembung perut, yang ada masalah GERD, habis pedih hulu hati. Antara puncanya hampa sakit perut lepas makan oat ni, yalah memang antaranya fibers lah. Tapi bukan fibers yang aku nak sebut. Aku nak sebut ni adalah phytic acid. Dalam dunia nutrisi, phytic acid dikenali sebagai anti-nutrisi. Tahu pasal apa mereka panggil anti-nutrisi? Yalah bila hang makan something yang ada phytic acid, contoh makan oat yang tak dimasak. Masuk mulut, turun esophagus, masuk dalam perut. Dekat perut, turun masuk dekat usus kecil. Dekat usus kecil ni lah di mana digestion berlaku. Pencernaan. Kau tahu tak apa phytic acid ni buat? Phytic acid ni, dia akan menghalang penyerapan segala nutrisi yang kurang proses ketika pencernaan. Contoh, sebelum makan oat, contohlah makan buah. Ataupun makan suplemen. Contoh macam suplemen kalsium ke, suplemen magnesium ke. Yang ni lah problem dia. Dekat usus kecil, phytic acid akan menghalang penyerapan kalsium, magnesium, potasium, apa lagi? Iron, tak salah aku satu. Yes, 4 nutrisi ni tidak akan diserap masuk ke dalam darah. Kalau dah suplemen ataupun nutrisi itu tak masuk ke dalam darah, macam manalah badan kita nak dapat manfaat? Yang aku risau orang anemia, kurang hemoglobin. Contohlah hang penyakit anemia, hang kena makan suplemen doktor bagi. Contoh iron sulfate ke, fumarate ke, gluconate ke. Makan ni. Lepas tu dia makan oat, jenis roll oat lah, tak masak. Contoh dia buat overnight oat. Macam Carol Amin buat ni bagus. Sebab apa? Sebab dia letak yogurt. Yogurt dia kan ada probiotik. Probiotik memang kajian habak dapat kurangkan phytic acid dalam oat. So selamat, tak ada masalah. Tapi kajian menunjukkan nak kurangkan phytic acid yang betul-betul kurang dalam oat adalah dengan masak. Dengan ada heat, panah. Tu sama balik orang anemia tadi. Dia makan oat. Dia makan oat sekali dengan suplemen. Dekat usus dia lah problem. Oat yang dia makan tu akan bercampur, akan ada interaction dengan suplemen iron. So phytic acid dalam oat tadi akan menghalang penyerapan iron. So iron tidak akan masuk ke dalam darah. So macam mana nak meningkatkan HB dia? So macam mana dia nak banyakkan sel darah merah dia? Yang aku dapat problem dekat oat ni adalah phytic acid. Gluten tu memang rendah. Gluten, uric acid semua rendah, tak ada masalah. Phytic acid ni problem. Video ni sesuai untuk korang yang suka makan oat. Hari-hari makan oat. Nak makan, biar masak dulu oat tu. Contoh macam resepi Carol Amin ni kan. Dia kan akan goreng oat dulu. Tengok. Ni. Dia masak satu kali. So bagus. Kalau macam ni akan kurangkan phytic acid dalam oat. By the way, ni KA tengah buat apa? Resepi apa ni? Macam sedap. Nampak macam granola. Siap ada yogurt, ada oat goreng. Lepas tu ada, dragon fruit. Mantap ni. Warm granola bowl. Menarik, macam sedap. Okay, tu je lah aku nak beritahu pasal oat. Nak makan oat, kalau boleh lebih better masak. Ataupun hang rendam lah dengan air panas 2-3 jam. Ataupun letak yogurt ke apa. At least kita nak kurangkan phytic acid. Itu sahaja. Okay?